Simpan emas dalam akaun Get Public Gold ni, adakah emas fizikal ataupun emas digital? Sekarang dah ada banyak jenis emas yang buatkan kita keliru. Emas dalam akaun Get Public Gold ni emas digital ke emas fizikal? Bagi tuan-tuan yang nak tahu, pastikan tengok video ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Bagi tuan-tuan yang nak mula simpan emas, antara perkara paling penting ialah emas ini ialah barang ribawi. Sebaiknya bila kita simpan emas tu, pastikan kita boleh dapat emas fizikal dia. Bila kita simpan emas dalam akaun Get Public Gold, semua emas yang kita simpan dalam akaun tersebut bersandar ke emas fizikal. Hanya tunggu kepada kita sebagai pemilik emas tersebut nak keluarkan emas tersebut dalam bentuk apa. Contoh hari ni tuan-puan simpan 1 gram, nak keluarkan emas fizikal 1 gram pun boleh, tak ada masalah. Ataupun tuan-puan nak tunggu dulu, cukup 10 gram ke, cukup 5 dinar ke, baru nak fizikal kan, baru nak keluarkan dalam bentuk emas fizikal pun boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada kita lebih suka emas fizikal dalam bentuk apa, dalam berat yang mana. Tapi tak perlu risau, Public Gold adalah salah satu syarikat yang mana ada kilang emasnya tersendiri, yang mana kita boleh dapat emas seberapa banyak yang kita nak, unlimited stock. So dekat sini kita boleh dapatkan seberapa banyak emas fizikal yang kita nak, bergantung kepada bajet yang kita ada. So tuan-puan, jangan lagi bertanggung. So tuan-puan yang belum lagi ada akaun emas, nak mula simpan emas hari ini, macam mana cara dia? Senang sahaja. Klik saja link dekat profile saya untuk daftar akaun secara percuma. Kalau tuan-puan ada persoalan, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lebih mudah. Akhir kata, macam biasalah, lah senangnya nak simpan emas.